semua, bersama dengan Yana sekarang ini. Yana sekarang ini berada di Habib Pavilion Bukit Jalil dengan topik kita Raya Shopping. Inilah dia kemeriahan suasana di sini ya. Dan untuk hari ini akan bawakan anda koleksi-koleksi yang menarik yang kita akan bawakan. Okey, so kepada anda yang belum lagi mendapatkan edisi Raya, kita ada koleksi Wow. Okey, ini dia. Ini adalah shilling emas wafer. Okey, seberat 0.2 gram emas ni adalah 999. Dan untuk yang ni kita bawakan khas untuk ada 5 rekaan kesemuanya, di mana kita ada rekaan dodo helang, wow jala budi, okey, wow kucing, wow bulan, okey, dan termasuk juga dengan wow seri negeri. So ada 5 kesemuanya. Dan kalau anda tengah nak cari lagi alternatif buat duit raya, bolehlah hadiahkan. Yang ni kita boleh bagi sebagai hadiah duit raya sebab packaging dekat belakang pun cantik, dekat bahagian depan. Lepas tu kita boleh buka dalamnya. Okey, rekatnya adalah bersampul seperti ini. Alright. So kalau anda kata nak bagi dekat ibu ayah ke, dekat keluarga ke, ini antara hadiah terbaik. Selain daripada duit yang selalu kita bagi, apa kata kita bagi emas pula. Okey. So apa lagi tawaran yang kita ada? Hadiahkan juga yang tersayang, kita ada loket emas. Ini dia 999.9. Okey. So kalau untuk loket ni terhad kita bawakan untuk para pelanggan terawal sahaja. Okey, hai Yana, happy weekend hairstyle kepada anda juga. Okey. Kucing ada ke? Nanti kita tengok ada tak untuk Go Wafer yang cat collection punya. Okey. Yang ni kita bawakan kepada anda sebab minggu lepas ramai sangat yang ada lagi tak dapat. Tapi kali ni kita bawakan dengan design dan warna yang berbeza. So dapatkan loket emas ini dengan harganya sekitar RM161. Okey. So jom kita masuk ke dalam dan yang akan kongsikan dengan anda, okey, harga emas. Okey, lepas tu kita ada lagi koleksi yang menarik dekat sini, termasuk juga koleksi emas berlian dan batu mata. Cantik tak? Yana sekarang dekat rumah kampung ni. Orang kata vibe raya ni dah ada dah. Mungkin anda hujung-hujung minggu pun akan sibuk kan? Mau buat persiapan, okey, akan beraya. Jom kita jalan sama-sama. Okey. Yana sekarang dekat Habib Pavilion Bukit Jalil. Jom kita masuk. Kita juga ada, ini adalah gold bar edisi raya. Okey, gold bar boleh dapat sekali dengan koleksi shilling wafer emas. Kalau gold bar ada 0.5 gram sehinggalah 20 gram. Jom kita jalan ke dalam. Okey. So yang akan kongsikan kepada anda juga barangan yang anda pakai hari ni. Nampak tak? Wow. Okey. Okey, gelang raya. Cepat, siapa tengah cari lagi gelang raya? Okey, kita ada juga bracelet raya. Okey, cincin. Cincin raya. Semualah mestilah kita nak merayakan kan. Kalau untuk keluarga juga nak cari untuk apa? Untuk ibu, untuk yang jejaka kan, dan juga untuk anak-anak juga. So boleh dah berkunjung dekat Habib. InsyaAllah kita ada antara untuk kesemua isi keluarga anda. Okey. Tadi Dek Hana tanya untuk Go Wafer Cat Collection. Kita cuba tengok dapatkan stok kalau ada. Kita buat semakan dahulu. Okey, jom Yana review barang yang dah pakai dan juga barang-barang yang kita akan berikan kepada anda. Dan untuk harga emas, hari ni dah naik ya. Rasanya semalam dah ada orang tahu kot, sebab semalam dah ada ura-ura yang harga emas akan naik. So betul lah hari ni harga emas per gram ikut board price pun dah naik juga. Okey, di mana harganya kalau sebelum ni dah naik RM10 lah. Okey. So harga board price untuk emas 116 adalah RM455 segram. Okey. Sekarang diskaun berapa? Sekarang kami berikan diskaun RM10 per gram, menjadikan harga emas RM445 segram lah. Okey. Wah, meriahnya ni dekat Habib Bukit Jalil. Betul, Habib Pavilion Bukit Jalil merupakan keluasan terbesar. Okey, dan anda boleh shopping lah bersama keluarga, dengan rakan. Lebih 4,000 square feet dekat sini. Okey. Okey, itu dia yang nak pakai. Perasan tak apa yang baru, yang rasa ni ramai yang cari? Kabo seberat berapa tadi tak salah Yana, yang ramai orang cari juga. Yang ni rasanya 6 gram. Okey. Betul. Yang ini 6 gram. Okey. Lepas tu dengan bracelet ni kalau anda tengok juga adalah matching dengan rantai leher yang nak pakai lah. Okey, berserta dengan cincin sekali. Okey, sekejap sebelum tu ada yang tanya untuk cat tadi. Okey, ada ya untuk Go Wafer Cat Collections. Okey, untuk TB dan juga British Short Hair ada tersedia dekat sini RM138. Okey, emasnya adalah 999.9.
Yang ini pun cute juga kan. Tadi yang nak tunjuk untuk edisi wow kita punya raya tahun ini. So kalau nak dapatkan yang cat ni pun boleh juga. Okay, 0.2 gram, emas 99.9. Okay, yang ni boleh dapatkan juga. Okay, nak tengok gondola bracelet ada ke dekat Pevi? Kejap Nadia, kita cuba cari ada ke yang gondola. Masih kita ada yang 1 layer, 2 layer ataupun 3 layer. Okay, jom nak kongsikan harga. Ini dia cincin yang nak peragakan. Adalah emas 916. Okay, so kalau kita tengokkan cincin ini beratnya adalah 3.01 gram dengan harga RM1,471. Boleh pakai matching dengan bracelet, okay, dan juga rantai leher yang pakai sebab konsepnya adalah dua warna gabungan emas, kuning dan putih. Okay, so yang ni boleh pakai matching. Okay, so kalau untuk yang bracelet juga daripada koleksi emas 916, okay, rantai tangan. Kalau bracelet yang nak pakai ni kita ada rekaan bunga. Yang ni lah, bunga yang ni. Dia macam beads-beads tapi membentuk seperti bunga kan. Okay, and yang best sekali jenis rekaan dekat bahagian rantai tu adalah jenis yang padu lah, jenis yang padat. Okay, yang ini adalah 9.07 gram. Okay, harganya sekitar RM4,200. RM4,200. So butiran ni ada 1, 2, 3. Macam tu, 1, 2, 3. Okay, matching dengan rantai leher kalau tengok betul-betul. Yang ni satu pula adalah jenis beads 8.15 gram. Okay, ada rantai tangan jenis chain, ada diamond cut finishing. Okay, ada jenis beads besar. Yang ini RM3,700. Okay, RM3,700. Hari ni harga emas dah naik. Sebab board price dah naik ya. 455 segram. Jadi kita ada tawaran RM10. So harganya adalah sekarang 445 segram. Jangan confuse pula. 445 segram. Untuk emas 916. So kita ada promosi RM10 lah. Okay, so harga yang nak sebutkan ni adalah harga promosi 445 segram. Dan yang dah kira dengan harga upah sekali. Okay, betul Amni, boleh dapatkan dekat semua bilik pameran Habib boleh dikatakan dengan anda. Rekaan bunga yang ni tadi. Okay, so matching dengan rantai leher. So untuk rantai leher kita pakai labuh yang dekat sini dalam 80. Okay, dan juga 75 cm lah. Okay, okay, kepada anda yang baru join, okay, mesti baru masuk. So harga emas kita hari ni adalah 445 segram. Harga emas dah naik dah ya. Okay, ni dia gondola yang Nadia request. Ada yang 2 layer, sorry, yang ni 3 layer. Okay, 2 warna satu sisi dan 3 warna pada satu sisi lagi. Ini dia gondola koleksi Oro Italia 916. Okay, jadi gondola dekat sini cukup teliti dan halus pembuatannya. Yang ini sekitar RM23,000. Okay, beratnya adalah 47.8 gram. Ini dia Nadia gondola. Kita ada satu side 2 color, white dan yellow. Dan satu side lagi kita ada dengan color rose gold juga. Okay, ini kalau pakai meriah lah. Nampak tu? Gondola 3 layer yang ada. Lawannya gondola tu, Nadia berkenan ni. Mungkin dah lama aim ni. Okay, so cukup teliti pembuatan. Ianya adalah buatan kami di Itali, tukang emas dan juga teknologi di Itali lah. Lawa semuanya. Terima kasih Amni Zafirah. Okay, mungkin kita nak close up kan pada rantai leher. Okay, so untuk rantai leher ni adalah yang nak katakan tadi matching dengan bracelet. Okay, so kalau untuk rantai leher anda boleh tengok, kita boleh zoomkan sekarang. Okay, so memang samalah untuk dengan rekaan rantai tangan tadi kan. So untuk rantai leher yang labuh ini didatangkan dengan rekaan beads. Okay, yang kecil dan besar. Untuk yang ini sekitar RM14,000. Beratnya adalah 31.65 gram. Manakala rekaan bunga pula, okay, rekaan bunga memang solid, memang tebal, shiny. Yang ini 32.79 gram, sekitar RM15,000. Okay, RM14,000 dan juga RM15,000 untuk rantai leher yang nak peragakan sekarang. Okay, nak tanya ada rantai leher untuk baby tak? Okay, kalau rantai leher untuk baby, yes ada. Okay, sebenarnya untuk baby anda boleh pilih nak panjang berapa. Sebab kalau ikutkan kami ada daripada 42 cm. Kalau nak yang baby punya boleh ambil dalam 38 cm macam tu lah. Okay.
Okay, so untuk yang hari ni yang nak menggayakan lah koleksi Oro Italia 116 dan juga emas 916. Okay, yes, anda boleh trade in dekat Habib. Okay, untuk Yan, harga trade in hari ni adalah RM365 segram. 365 per gram untuk emas 916. Okay. Alright. Ini tadi ada satu lagi cincin yang fully gold. Ambil sekejap. Okay, yang sekarang ni yang nak review adalah bracelet yang tengah pakai. Okay, ni mana peminat Bassano dan Cabo tapi versi bracelet. Bassano and Cabo versi bracelet ya. Dan yang ni pun ramai yang nak sebab 10 gram, 6 gram yang kita tawarkan untuk rekaan Bassano dan juga Cabo. Okay, yang hujung sekalian ni adalah Cabo bracelet. Okay, so Cabo bracelet ni 6 gram. Berapa tadi? 6.74 gram. Okay, yang ini sekitar RM3,200. Yang ni RM3,200. Okay, and then untuk Bassano ni kita ada dua color, yang fully dengan rose gold dan juga full dengan yellow gold. Okay, kalau kita lihat sini harganya lingkungan lebih kurang lah sebab dalam 10 Bassano, betul, dalam 10 dekat 11 gram, 10.95 gram dalam RM5,066. Okay, RM5,066. 11 gram macam tu lah. Okay. Dan ada satu lagi Cabo. Kalau tengok, yang ni adalah yang jenis plain. Yang ni pula kita ada beads. Okay, kalau yang beads ni pun lebih kurang dalam RM3,200. Dua ni harganya lebih kurang, RM3,200. Okay. So itu dia untuk rantai tangan dan kita letakkan dengan hook adalah jenis lobster claw. Pakailah orang kata apa, sebagai stacking gayanya. Okay. Okay, dan orang kata sekarang ni dah nak raya ni, persiapan raya apa semua kan, anda juga boleh membuat trade in lah. So kalau ada barang kat rumah tu yang dah patas, putus, bengkok, dah tak tahu nak buat apa tu, okay, bolehlah tukar barangan kemas di Habib. Okay, Cabo yang besar dalam 60 gram ada ke? Sekejap kita tengok sekejap. Tadi 60 gram yang Cabo ada, Mazrin ada. Okay, and then yang ada pakai cincin Sicilia. Cincin Sicilia. Okay, cincin Sicilia ini adalah daripada koleksi Oro Italia 916. Nampak tak kilauan emasnya? Kita ada yang full gold, siapa yang suka color kuning, dan kita juga ada yang in white gold. Okay, in white gold tu adalah electroplating lah, nampak tak? This is 916 keseluruhan design. Okay, kalau yang tengah pakai, yang ada color putih dekat sini, yang ini RM3,200. RM3,200 ya, 6.72 gram. Okey, yang ini pula adalah 7.76 gram dalam RM3,700. Itu dia. Cantik cincin tu. Saiz apa yang available? Okey, kalau cincin anda boleh kunjungi bilik pameran Habib. Tak salah tadi ada saiz besar. Macam yang nak pakai ni longgar ni, boleh jatuh ni kalau yang nak turunkan. Nampak tu? Yang ni saiz 16. Okay, ni saiz 16. Yang nak pakai satu lagi ni pun longgar juga, yang nak pakai kat jari sini. Yang tadi saiz 15 ke 14. Okay, ada saiz tapi kena cepat-cepat hubungi bilik pameran Habib berdekatan dengan anda. Okay, so ini sekitar RM3,000 lah sebab beratnya pun 7 gram lebih. Okay, love sangat cincin Sicilia yellow gold. Ya, betul. Stella ada tak? Okay, ada. My dear dearest, ada Stella. Okay, saiz S ada tak dekat sana? Okay, saiz S ambil Arina Ahmad tanya saiz S untuk yang mana? Yang ini ke? Yang nak pakai ni saiz S. Kalau bracelet ni bukan bangle. So 16.5 cm. Ada? Ini yang nak pakai ni 16.5 cm ada, 17 cm pun ada juga. Okay, untuk yang Cabo, ni tadi siapa yang minta 60 gram tadi, untuk Kak Mazrin. Okay, this one kalau Kak Yana ni ada a few. Okay, tapi yang nak tunjukkan sekarang ini adalah 78.29 gram. 78.29 gram. Ada yang panggil Cabo obes Siapa yang panggil Cabo obes? Yang inilah. Okay, so this one dalam RM37,000.
Kalau berat yang 78 gram. Okay, so kalau nak berat yang 60 gram ada juga. So tapi dia tak adalah yang ngam-ngam 60 gram. Okay, mungkin 59 gram ataupun 60 gram lebih lah. Okay. So yang ni dekat Yana ni size XL. Okay, yang ni adalah size XL. Boleh dapatkan ya. Okay, trade in hari ni 365 segram. Okay, untuk emas 916. Okay, love sangat. Okay, so sekarang ni untuk koleksi Kavo kita ada bangle dan kita juga ada bracelet. Biasa kalau bracelet adalah versi-versi yang minimalis lah, macam 6-10 gram macam tu. So dah boleh dapatkan sekarang. Kalau nak versi yang jenis 30 gram, 20 gram, okay, yang itu mengikut kelebaran dan juga mengikut design. Okay. Okay, tak dengar ke? Okay, harga trade-in 365 segram. Kalau yang nak laju ke cakap bagi tahu ya. Yang rasa dah cuba untuk slowly cakap dengan jelas lah. Kalau tak jelas bagi tahu, okay? Okay, harga trade-in 365 segram untuk emas 916. Harga emas ya yang kami tawarkan hari ni adalah 445 segram. Ya, 916. Dapat tak? Suri, dengar tak? Okay. Okay, dengar. Alright, lega dengar. Okay, ada yang tanya cincin ni 916 ke? Betul. Hudarius, yang ini adalah koleksi Oro Italia 916. Koleksi Oro Italia. Yang ni ada satu yang siapa yang suka all the full gold color, tengok tak? Dia punya sinaran tu. Dia punya sinaran memancar-mancar. Kalau yang nak letak sebelah-sebelah, satu lagi kita ada in white gold. Yang white gold juga 916. Okay, ada tulis kat dalam tu, ada chop. Okay, kat dalam tu ada chop, nampak tu? Chop 916. Oro Italia ada chop lagi. Okay, this one. So yang putih tu adalah daripada teknik electroplating, di mana kita kekalkan keturunan emas 916. Ya. Tengok details dia. Wow. Cantik yang ni. Najia, kalau Kavo paling ringan yang nak suggestkan bracelet yang nak pakai macam ni lah. Anda boleh cari bracelet Kavo. Yang ini dalam 6.02 gram. Okay, RM2,900. RM2,900. Yang 3,200 yang ni. 3,200 Kavo ni kita letak beads. Yang ini 6.74 gram. So dua ni Kavo yang paling ringan lah yang rasa. Okay, teardrop Oro-Italia 2 gram berapa? Teardrop yang mana satu ya? Cincin. Rasanya sekarang dalam 1,200 ke 1,300 ikut berat. Untuk FLZH. Okay. Ya betul, semua ni emas. Kavo best, Kavo cukup makan, best pakai. Katanya Izzat. Cukup makan katanya. Okay. Kalau beli dekat showroom nak post boleh ke? Okay, setakat ini kalau anda nak beli dan nak buy post, kita hanya secara online lah. Kalau nak buy post, anda boleh beli dekat habibjewels.com, dekat website. Tapi kalau nak beli dekat showroom, okay, kita tak ada buy post. Tak ada. Tapi kalau anda nak booking dulu boleh. Booking dulu, nanti anda boleh ambil lah. Okay. Okay, so untuk pengetahuan anda, harga emas setakat hari ni dah naik lagi. Okay. So kita punya harga emas adalah yang tertinggi sekarang lah kalau ikutkan dalam carta sejarah harga emas. Okay, 455 segram. Tapi kita tawaran RM10, jadi harga emas 445 segram. Okay, cantik gelang tu. Thank you. Okay, so ini kita tunjukkan juga. Kita ada gelang buat raya batu permata, garnet dan juga blue topaz. Okay, ini pun rekaan seperti teardrop. Yang ini RM1,900 dengan perincian emas putih. Dan kita ada garnet dan juga blue topaz sebagai pilihan yang anda boleh pilih. Okay, yang ni emas apa? Okay, yang ni adalah emas, still lagi emas tulen, boleh lagi jual dan trade in. Okay, kandungan emasnya adalah emas 375, 37.5%. Okay, ni rantai tangan. Kalau siapa-siapa yang suka emas putih kan, so bolehlah
dapatkan emas putih. Yang ini pun rasanya semenjak kita keluar masa kita launch rantai kasih pun ramai juga yang orang suka. Yang ni kita ada lagi 40% discount, dan kalau nak lebih pun masih lagi berdapatkan koleksi Az-Zahrah. Okay. Yang ni sekitar 8,000 lebih mengikut kepada design yang anda pilih. Okay. Soalan daripada Cik Kebo, harga emas biasa, harga emas Oro Italia berbeza ke? Sama je. Sama Cik Kebo. Maksudnya kalau 916 harga kita tetap 916, iaitu sekarang 445 segram. Yang nak dekat mana ni? Marlisa yang nak dekat Habib Pavilion Bukit Jalil. Okay. Kalau siapa-siapa yang belum sampai lagi boleh datang. Cik Nora, kalau untuk buyback hari ni adalah 345 segram untuk 916. Okey, tengok bajet 5,000. Dah ada ke yang tu? Dalam bajet 5,000, bangle ke bracelet kejap kita dapatkan. Bajet 5,000 boleh. Tadi nak tunjuk rantai tangan. Okey, buat anda yang mencari rantai leher, sekejap kita dapatkan yang lain. Okey, this one adalah koleksi Az-Zahrah juga. Di mana ianya adalah rantai leher. Kita ada color yang yellow ataupun color yang rose gold. Okey, yang ini sekitar RM2,699. Okey, RM2,699. Macam ni. Okay, itu bahagian belakang. Ini bahagian depan. Yang ni adalah rantai leher berlian. This is diamond necklace. Okay, dalam sekitar 45 cm. Nurul Hidayah. Nurul Hidayah. Semprit Raya collection. Ada lagi ke? Hello sikit, ada lagi ke tu? Janganlah sebut nama kuih kan. Terus perut bergluk-gluk. Tengok cincin manis-manis. Okay, cover bracelet yang macam nak pakai tu ada tak size 17-18? Ada. Melissa. Okay, Melissa ada. Yang kalau tengok yang nak pakai ni, yang ni nak pakai 16. Yang ni nak pakai 17. Okay, tadi yang nampak ada size 16.5. Lepas tu 17.5 dengan 18 cm. Ada. Tapi Melissa kena cepat. Dia biasa kalau stok-stok baru mendarat ni, cepatlah, sampai cepat habis lah. Okey, kalau yang harga dalam RM5,000 kita ada bangle. Okey, koleksi Bassano sebenarnya. Ini adalah bangle. Nampak tak pintalan dekat dalam tu? Yang ini pun baru juga. Okay, 12.43 gram. So bajet dalam RM5,000 lebih. This one, tada. Oh, dah tak ada promo RM12 ya. Hari ni promo RM10 off per gram. Okay, GRM, kalau kita punya koleksi Az-Zahrah gantung-gantung, tak ada. Okay, Az-Zahrah semua yang jenis macam ni, cuma kita bermain akan size dia. Ada size yang kecil begini, ada size yang jenis besar. Tapi kalau untuk yang gantung rasanya macam tak ada lah. Tak ada yang gantung, memang macam ni. Nak yang dangling JRM Holistic cakap yang nak yang dangling lah tu ikut. Okay, kali ni sedikit kelainan, lebih kepada versatile. Okay, untuk koleksi Az-Zahrah kita ada batu permata lah, lapis lazuli berwarna biru, malachite berwarna hijau, and kita ada diamond. Yang hitam adalah black onyx, dan untuk yang merah sedikit seperti orange tu adalah red carnelian. Macam ni kalau gantung-gantung macam tak ada. Okay. Butterfly ada lagi tak? Butterfly untuk hari ini. Siapa dah dapatkan? Siapa dah dapatkan ke belum?
Okay, kalau setakat dekat jam sekarang ini dekat Habib Pavilion Bukit Jalil masih ada lagi stok. Masih ada lagi. Tempat lain kalau dah habis tu, okay, kalau dah habis tu sold out dah. Dah tak ada dah. Okay, dekat bahagian belakang, yelah biasa kalau pendant macam kita pakai kan terpusing-terpusing kan. So satu set belakang and satu side-nya yang merah. Siapa yang dah beli minggu lepas boleh buat collection. Minggu lepas warna macam biru-biru hijau. Hari ni warnanya merah-merah. Yang ni tak ada dekat online. Yang ni memang anda kena walk in bilik Pameran Habib berdekatan. Yang ni tak ada online. Okay. Tolak je 40%. Saya dah beli comel gila. Wah, siapa lagi dah dapat? Anda boleh trade in hari ni 365 segram ya. Hari ni emas 1.6 kalau nak trade in 365 segram. Dekat tangan berapa RM? Ain. Untuk yang ni yang nak pakai ya. Okay, nak tengok open ring Azahra open ring. Kalau ada lagi kat sini. Okay, yang ni anda boleh dapatkan ya RM161. Yang anda tengok customer-customer Habib mereka share. Ada yang pakai sebagai pendant, ada yang pakai dekat bracelet. Cuma comel. Pakaikan untuk anak si kecil kan. Okay. 750 PS Surihani kejap yang kena check. Sebab yang dapat harga 916 dengan 99 je. 750 kalau trade in kita dapatkan harga sekejap. Okay, boleh tak butterfly tu letak dekat necklace kosong macam rantai mesin boleh? Rantai mesin lepas tapi dia kecil tau. Anda kena cari yang kecil. Kalau jenis besar tak lepas nak masuk. Tadi ada yang nak cincin, ada yang nak bangle. Okay, sebentar. Yang nak cuba, okay, ini yang cuba masukkan. Okay, jenis rantai yang macam ni. Kalau rantai tu tebal, tak berapa cantik juga. Okay, dia kena nipis sedikit. Okay, dia kena halus lagi. Yang tak boleh lah pula. Okay. Oh, opening tak ada dekat sini. Dah habis. Oh, open ring kalau Azahra dekat Jalil setakat ni tak ada. Mungkin sebelum dah sold out, so kita try untuk replenish balik lah. Tapi setakat sekarang tak ada. Tak ada ke yang dah siap? Tengok cincin Zahra. Okay. Oh, ada yang tanya tadi, minta maaf. Diamond Zahra in full white gold. Kita ada juga in yellow gold. Okay, jadi this one in white gold. Berapa harganya? Yang ni dalam RM9,400. RM9,400 untuk Azahra dengan bertatahkan berlian asli. Okay, yang nak punya ni adalah 17 cm. So ada lebih 150 butiran diamond dengan lebih 0.1 karat diamond. 1.0 karat diamond lebih. Okey, cincin Azahra tadi dan juga minimalis yang anda boleh dapatkan. Okey, ini dia cincin. Okey, kita letakkan dengan perincian. Okey, ada honeycomb effect dekat situ. Yang ini 2.98 gram, RM1,500. RM1,500. Alamak, risau tak boleh masuk dekat necklace. Okay. Yang ni kita ada rantai tangan Azahra juga. Necklace tu dia tak boleh tebal sangat. Dia kena yang halus. Butterfly tu dia punya tu agak kecil sebab 0.3 gram je kan. Okay. Kalau yellow gold, mana tadi? Zahra Clover Diamond. Yang ni lah tadi yang tunjuk.
Yang ni, Clover Diamond yang ni dalam 9,400. Ada yang daripada harga boleh dapat 8,000 lebih, mengikut kepada butiran diamond tersebut. Okay, Ariana Najib tadi kalau yang yellow gold starting ada yang 8,500 ke atas. Cincin karbo tak ada dengan Yana, tapi harga untuk cincin karbo tu dalam sekitar RM1,500 kalau bagi berat 2 gram lebih lah. Okay. Cincin, berapa cincin? Yang mana? Yang ni RM1,500. Kalau yang tengah pakai ni dalam RM3,200. Kedua-duanya adalah emas 916. Okey, rantai tangan ini sekitar harga RM2,003 di mana koleksi Az-Zahra untuk bracelet. Jadi kalau ada suka buat matching, boleh buat padanan ya. Az-Zahra koleksi ini untuk bracelet. Okey. Okey, Aliza, cincin dekat dapat cincin dekat jari telunjuk Yana tadi dalam RM3,200. Ada color full gold, ada yang juga dengan white gold, emas 916. Okay. Bangle cover 20 gram ada. Najiha ada bangle cover 20 gram ada. Yang ini 24 gram. This one cover 24 gram. Okay, so harga sekitar RM11,300. Okay, so untuk saiz anda boleh dapatkan lah. Saiz anda saiz apa? Ini dia kalau untuk yang range 20 gram yang ni. Dekat Yana ni 24 gram. Ain tanya apa? Rantai tangan yang pakai. Oh, yang pakai yang ni. So kita ada rantai tangan seperti jagung. Okay, yang macam rekaan bunga dan juga ada beads bulat. Okey, kalau yang bunga ni adalah 4,200, 9.07 gram. Okey, ada 1, 2, 3. Okey, kalau yang beads ni dia penuh. Beads ni penuh ya. Kalau beads penuh macam ni dalam RM3,700 ya. 8.15 gram. Yang ni RM3,700. Beads dia penuh. Yang ni je yang rekaannya bunga ada 3, and then yang nak pakai tu adalah jenis yang solid dan padu. Dan kalau dua-dua ni adalah sama rekaan untuk rantai leher yang tengah pakai. Range harga berapa 20 gram? Kalau 20 gram berapa 20 gram dalam 9,000 juga kot. Betul Fatimah tu, harga emas naik RM10 ikut harga board price. So anda pergilah mana-mana, harga board price sekarang RM455 segram. Jadi untuk Habib menawarkan potongan RM10, so harga emas RM445 segram. Okay, so yang nak sebut dalam live ni adalah RM445 segram lah. Okay, satu lagi cincin yang nak pakai kalau perhatikan adalah dua warna emas. Satu yang ada beads bulat, yang satu lagi jenis yang double macam ni. Ini adalah sebentuk cincin. Nampak tu, cincin kilauan diamond cut finishing. Okay, so yang nak pakai ada satu bulat macam ni, RM1,400. Kalau nak double yang ini RM2,000 harganya. Yang ini 4.29 gram untuk cincin. Okay, so kembali lagi yang Az-Zahra punya koleksi. Yang ni untuk rantai tangan. Okay, kali ni kita ada yang bunga tu adalah 1, 2, 3 macam tu. Yang ni 4.5 gram. Okay, RM2,200. Cuci mata kita hari ni. Terima kasih semua yang sertai live. Jangan lupa untuk shopping raya bersama Habib. Mungkin anda boleh kongsikan barangan kemas anda, tag kami di story Habib Jewels Official. Okay, dan juga bolehlah membuat persiapan raya sekarang, sebab kita dengar-dengar harga emas tu boleh naik lebih tinggi lagi. Okay, orang kata nak raya naik tinggi. Sekarang ni dah berlaku lah. Nak raya naik tinggi, berkemungkinan boleh naik tinggi lagi harga emas. Okay, jadi tak terlewat lagi untuk anda. Daripada tak ada, asalkan ada. Okay, bolehlah dapatkan koleksi emas anda. Alright, so sekian saja untuk live hari. Terima kasih semua yang sertai live.
mungkin tadi siapa-siapa yang baru join, insyaAllah yang akan live sebentar lagi di TikTok account kedua kami di habibduals_os. Okay, sekian saja. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.